Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya cubalah, orang kampung kata, gagah-gagah datang, sebab saya dah lama sangat dah tak datang disebabkan masalah kesihatan. Dan kali terakhir kita berjumpa sebenarnya dah lama, 28 bulan 1. Lepas pada tu saya keuzuran, lepas tu sakitnya tak berhenti sampailah ada laku pendarahan dalam kepala. Dan lama jugalah saya bercuti. Cuma buat masa ni saya dah pergi kerja. Cumanya anak saya tolong bawa, saya tak boleh tak berani nak bawa. Saya cuba nak bawa, orang tak bagi, kita jangan. Jadi hari ni pun anak saya bawa. Cuma saya masuk ke masjid, minta maaf lah, saya bawa benda ni. Minta maaf lah, kan ada pula orang kata ustaz ni kotor-kotor tongkat ni kan. Tongkat ni saya basuh Tok Imam nak ngabar ke Tok Imam tu, takutkan Tok Imam marah saya. Sebelum naik tangga tadi saya basuh dulu nama tapak tongkat tu. Ada juga isu orang main tongkat ni, jangan main. Ada orang bergaduh bab tongkat ni. Orang tua nak naik masjid, dia bawa dengan tongkat, marah dia tak siap. Tak siap, kata mana boleh, haram bawa tongkat masuk dalam masjid. Kita pasal apa pula haram? Kotor, dia kata. Dia pun ambil tongkat itu, mana ada kotor, tak ada kotor. Rupanya memang tongkat dia bersih, tongkat dia tak kotor. Dia yang tak boleh bawa masuk masjid tu tongkat kotor. Apatah lagi kalau kita dah basuh di luar lagi lah kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sambung berkaitan dengan qisas kalau sempat. Tapi sebelum daripada itu saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan haji. Sebab kita kebetulan kita berada dalam musim orang baru habis haji lah. Kira tempoh amalan hajinya habis petang tadi. Di sudut yang rasmi-rasminya, korban kita pun habis petang tadi. Takbir kita pun asar tadi buat tak? Ada kan? Alhamdulillah. Maghrib tak buat kan? Saya bimbang ke, tak ada, takut ada orang takbir lagi. Tak salah pun ya. Taklah sampai dosa. Tapi takbir muqayyad ni disunatkan sehingga sebelum terbenamnya matahari hari yang ke-13. Habislah. Jadi kita ni dah habislah. Petang tadi habis. Ini dah masuk 14. Malam ni malam 14 Zulhijjah. Sedikit saya sentuh sedikit berkaitan dengan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji di hujung usianya pada tahun ke-10 Hijriah. Lepas 10 tahun hijrah ke Madinah baru Nabi buat haji. Haji hak dalam Islam ni. Haji masa Nabi duduk di Mekah dulu tak tahulah masa tu, tapi belum diwajibkan lagi ketika itu. Tetapi haji yang diwajibkan setelah disyariatkan agama Islam ini, yang Nabi buat hanya sekali, dan itulah orang panggil Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Ya, haji selamat tinggal ni bukan maksudnya itu haji takhir banding dengan sebelum ni dah ada 3-4 kali haji, tak. Itulah haji yang pertama dan itulah haji yang terakhir bagi Nabi SAW yang mengikut syariat Islam ni, yang setelah disyariatkan untuk umat Islam ini. Ketika Nabi duduk di Mekah dulu, itu lain cerita. Baik. Jadi Nabi pergi pada bertolak daripada Madinah pada 25 Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah, 4 hari lagi nak masuk bulan Zulhijjah. Nabi sebelum daripada bertolak tu, Nabi isytihar je nak menunaikan haji. 100,000 orang datang. Penduduk Madinah tak sampai 100,000. Tapi ketika itu Islam sudah pun menang. Islam sudah pemerintah semenanjung tanah Arab sampai ke Yaman. Gubernur Yaman dihantar, Nabi hantar sahabat untuk bertugas sebagai pemerintah di Yaman. Syam pun dah ada, dekat-dekat sepadan Syam dah ada masuk. Dekat sepadan-sepadan Iraq dah mula ada dah kuasa Islam memerintah. Maka ketika itu Islam sudah pun begitu luas. Bila Nabi SAW isytihar je kata nak menunaikan haji,
para sahabat yang duduk di luar semua pakat datang ke Madinah. Berhimpun di Madinah. Orang Madinah menyediakan khemah di sekeliling kota Madinah, yang muatnya khemah tu muat seramai 100,000 orang boleh duduk. Tuan-tuan bayang 100,000. Ya. Maka berhimpunlah mereka beberapa hari di situ di Madinah itu sehingga 25 Zulqa'dah. Maka selepas sembahyang Zuhur di Madinah, Nabi pun bergerak menuju ke Bir Ali, ataupun dulu orang panggil Zulhulaifah. Sampai di Zulhulaifah sebelum asar, Nabi bertolak daripada Madinah selepas Zuhur sampai di Zulhulaifah sebelum asar. Lalu Nabi sembahyang asar 2 rakaat, dan Nabi sembahyang maghrib dan isyak sampailah subuh. Subuh pagi besok itu, maka lepas subuh Nabi beritahu kepada sahabat, telah datang malam tadi utusan daripada Tuhanku memberitahu kepada aku supaya berniat haji di sini. Maka sebab itu ulama mengatakan miqat haji dan umrah bagi orang yang datang daripada Madinah ialah Bir Ali. Ini masyhur dengan nama Bir Ali. Dulu namanya Zulhulaifah. Baik. Maka Nabi SAW mandi sebelum Zuhur. Nabi mandi, bersihkan badan, kemudian meminyakkan kepalanya pakai minyak wangi, disapu oleh Aisyah. Minyak wangi Nabi SAW. Ini belum niat lagi. Sebelum niat, maka Nabi pun sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur barulah Nabi membaca niat. Membaca niat haji ini sunnah. Adapun niat semayang, membaca lafaz niat semayang, yang ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan sunat, ada ulama mengatakan tak sunat, bahkan ada ulama mengatakan bid'ah sebab Nabi tak buat. Yang kata sunat tadi bukan kerana ada dalil mengatakan kena buat, kena baca sebelum semayang, tetapi dikiaskan dengan amalan haji. Haji memang ada hadisnya, semayang tidak ada hadis, tetapi dikiaskan dengan niat, lafaz niat haji. Maka Nabi pun melafazkan niat hajinya. Bila Nabi lafazkan niat haji, menunjukkan baginda melakukan ibadat haji qiran. Walaupun di sana ada setengah pendapat mengatakan Nabi buat haji tamattu', bahkan ada juga yang kata Nabi buat haji ifrad. Tapi pendapat yang kuatnya Nabi buat haji qiran, iaitu disertakan sekali haji dengan umrah. Kemudian Nabi pun melaungkan lafaz talbiyah yang orang lain tak pernah baca sebelum. Daripada itu zaman jahiliah dulu dah baca dah talbiyah ni, tapi dibaca talbiyah dengan lafaz yang syirik kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi ajar lafaz talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, kami menyahut panggilan dan jemputanmu ya Allah, kami menyahut seruanmu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kami menyahut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Begitulah diulang-ulangkan oleh Nabi SAW sambil menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa. Kemudian Nabi SAW teruskan perjalanan. Ringkas ceritanya 8 hari Nabi dalam perjalanan. Maka sampailah ke Mekah. Berhenti tengah jalan tu, bukan tak berhenti berehat, tidur dan sebagainya. Maka setelah 8 hari dalam perjalanan, sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, dan Nabi menginap di di Hajun, di satu tempat namanya Hajun. Kalau hari ni tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok kubur Ma'la dan kubur Khadijah, ada satu jalan tu, di situ Hajun. Di situ dulu Nabi menginap di situ. Nabi masuk ke Masjidil Haram dan Nabi terus berdoa bila nampak saja Kaabah, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa birran, atau kama qala. Nabi berdoa, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kebaikan kepada rumahmu ini ya Allah. Lalu Nabi tawaf keliling Kaabah sebanyak 7 pusingan. Setelah Nabi tawaf, lalu Nabi pergi ke maqam Ibrahim, dan Nabi membaca firman Allah Ta'ala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla,
jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Maka Nabi pun sembahyang dengan menjadikan makam Ibrahim itu berada di tengah-tengah antara baginda dan juga Kaabah. Ya. Adapun tawaf tadi, Nabi mengikut riwayatnya, Nabi tawaf di sebelah kanan Baitullah. Ya. Maka Kaabah itu menjadi berada di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ustaz tu pun sebut juga. Ya, kena sebut. Pasal nanti orang tanya pula, pasal apa hari ni orang tawaf pusing ke belah. Dia bahasa hari ni lawan jam. Zaman Nabi lu tak ada lawan jam tak lawan jamnya. Kena sebut Kaabah berada di sebelah kiri baginda, baginda berada di sebelah kanan Kaabah. Maknanya bahu kiri Nabi menghala ke arah Kaabah, bahu kanannya ke arah luar Masjid Al-Haram. Ya. Zaman tu tak ada lagi jam ni. Hari ni je orang kata, oh ikut lawan jam je. Tak, dia bukan kira jam, dia tak bergantung pada jam. Jam pun sekarang ni dah ada orang buat jam hak musim ke belah tu. Kan? Jadi begitu. Setelah Nabi SAW solat 2 rakaat dekat makam Ibrahim, maka Nabi SAW pergi ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa, Nabi membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, ayat yang menceritakan tentang Safa dan Marwah itulah. Ya, saya tak nak hurai itu panjang pula. Kemudian Nabi pun memulakan sa'i. Abda'u Allahumma shalli ala Muhammad, lupa dah. Abda'u bima bima bada Allahu bihi. Maka Nabi pun mula sa'i daripada Bukit Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, begitulah sampailah habis di Marwah. Ya, 7 laluan. Ada orang kata 7 pusingan. Tak, Nabi tak buat 7 pusingan. Nabi buat 7 laluan. Ya, 7 pusingan tu, tawaf tu 7 pusingan. Ya. Bermula di Safa, berakhir di Marwah. Lalu Nabi balik ke penginapannya di Hajjun tanpa bertahallul, menunjukkan baginda melakukan ibadat haji qiran. Kalau dia buat haji tamattu', kena tahallul di situ. Kena tahallul, keluar daripada umrah. Ya, lepas tu baru masuk balik semula haji lepas pada tu. Dan Nabi berada di Mekah melakukan amalan itu pada 4 hari bulan Zulhijjah. Ya, perjalanannya sampai maknanya bulan Zulqa'dah sebelum tu 29 hari bulan. Lepas 29 masuk 1 bulan, 2, 3, 4 hari bulan sampai di Mekah. Menyelesaikan tawaf dan sa'i itu. Tawaf tu bolehlah kita namakan sebagai tawaf qudum, tawaf selamat datang. Ya, sa'i boleh disekalikan, tak perlu diulang. Ya, tawaf haji nanti kena buat sekali lagi, tawaf ifadah dipanggil. Kemudian pada 4 hari bulan itu Nabi duduk di Mekah sehinggalah 8 hari bulan. 8 hari bulan waktu pagi Nabi bergerak ke Mina dalam keadaan sebahagian sahabat bertakbir. Maaf itu cerita lain. Nabi SAW dan sahabat pergi ke Mina dan berada di Mina, semayang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Riwayat yang kuat mengatakan Nabi semayang secara tamam. Nabi semayang 4 rakaat. Sampailah subuh besoknya. Subuh besoknya selepas terbit matahari, Nabi bergerak ke Padang Arafah. Ketika itu ada sahabat bertakbir, ada sahabat bertalbiah, dan Nabi tak tegur. Nabi tak kata, hei hak talbiah salah tu, patut takbir hari ni. Dan Nabi tak tegur hak takbir, salah takbir, patutnya talbiah. Menunjukkan takbir boleh, talbiah pun boleh. Nabi tak tegur pun sahabat yang bertakbir dan juga bertalbiah. Ya. Maka sampailah Nabi SAW di Padang Arafah, di satu tempat yang dahulu dipanggil Namirah. Hari ni pun orang panggil Namirah, tapi lain ni orang panggil Masjid Namirah sebab ada masjid.
Zaman tu tak ada lagi masjid. Sampai di Namirah tu rupanya ada dah sahabat yang bina untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dipanggil qubbah, ataupun kemah lah senang ceritanya. Dibina satu kemah untuk Nabi istirahat di situ. Maka Nabi berhenti istirahat seketika, kemudian naik unta balik semula, qaswa tadi, teruskan perjalanan sampai ke tengah-tengah padang Arafah, dipanggil lembah Arafah, dekat dengan Jabal Rahmah. Sampai di situ Nabi pun bertenggeklah atas satu batu yang agak tinggi sikit, maka Nabi pun berkhutbah. Nabi berkhutbah panjang, khutbah Nabi jarang-jarang Nabi khutbah panjang, Nabi khutbah panjang. Dan kita jumpa banyak riwayat dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis ada banyak riwayat yang cerita tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya riwayat tu dia tak ambil semua. Nah, Abu Hurairah riwayat sikit ni je, satu perenggan. Orang ni riwayat perenggan hak lain, tajuk yang lain. Jadi panjang satu bab. Yang keduanya meliputi pelbagai perkara, dan Nabi SAW sebut hal balaghtu, maknanya bersungguhnya Nabi SAW menyampaikan, ya Allah, adakah aku telah menyampaikan, maknanya Nabi SAW dah tahu dah, ini dah penghujung dah ni. Ini penghujung. Nabi ambil pun dah tahun yang ke-10. Lepas ni nak mati dah, nak balik dah, nak wafat. Jadi sebab dah penutup dah ni, Nabi menyampaikan khutbah dengan bersungguh-sungguh kepada umat Islam. 100,000 tuan-tuan. Ada yang kata 120,000. Sampai menangis-nangis sahabat dengar khutbah Nabi. Kemudian sesudah khutbah itu, maka Bilal melaungkan azan Zuhur. Lepas azan Zuhur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak takdim. Lalu sesudah itu turunlah ayat yang penting dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada setengah orang kata ini ayat yang terakhir diturun. Sebenarnya bukan, ada ayat lain, ayat yang terakhir turun. Tetapi ayat ini sangat penting. Ayat ini Allah Ta'ala kata, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha Islam jadi agama kamu. Maknanya Islam ni yang Allah Ta'ala dah turunkan syariatnya sikit demi sedikit. Bermula daripada di Gua Hira, ayat Iqra tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 45 ayat, dalam bukan ayat saja, dia ada hukum hakam di dalamnya, dia ada perkhabaran, dia ada cerita dan sebagainya, dia ada janji dan sebagainya. Semuanya itu dipanggil apa? Islam. Itulah ajaran Islam yang Allah Ta'ala turunkan. Maka ajaran Islam yang Allah Ta'ala syariatkan ini, yang Allah Ta'ala tak bagi sekaligus, Allah Ta'ala bagi sikit-sikit supaya senang sahabat nak ingat, diturunkan sikit selama 23 tahun, sampailah kepada tarikh 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah itu Allah Ta'ala turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Muhammad, manusia, orang Islam, sekarang ni Islam dah sempurna, aku turunkan kepada kamu. Akmaltu lakum dinakum, aku telah pun sempurnakan bagi kamu agama kamu. Tak perlu kamu tambah-tambah dah, cukup dah Islam ni. Apa yang ada dalam Islam, benda apa yang aku haramkan, benda apa yang aku halalkan, benda apa yang aku wajibkan, dah sempurna dah. Kamu tak payah tanya orang lain dah. Ini yang dah ada ni, ini dialah Islamnya. Tak perlu tokok tambah lagi, dan tak perlu kamu tunggu-tunggu lagi. Oh, ada kot lagi hukum hakam yang akan turun. Tak ada dah. Inilah dianya. Selesai dah Islam itu, sempurna dah Islam itu. Maka bila kata sempurna Islam, para sahabat bersorak. Seronok. Oh, gembira, Islam telah pun sempurna. Kecuali Umar dia menangis, dia sedih. Dia kata kalaulah agama ini telah sempurna, tukang bawa agama ini akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak
Dia nampak benda lain. Orang lain seronok, Islam dah sempurna, Islam menang gitu gini. Sayyidina Umar ni dia orang yang pemikiran dia jauh ke depan. Sebab tu kalau kita belajar ilmu fiqh, perkembangan ilmu fiqh yang jadi mazhab Syafi'i, kalau ikut turutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang jadi mazhab ni saya sebut 4 lah, ada banyak jenis mazhab lain. 4 ini dia adalah aliran yang bukan semata-mata bermula daripada imam-imam mazhab itu sebenarnya. Ya. Mazhab Syafi'i, cara pemikiran dalam mazhab Syafi'i ini dia bukan bermula daripada Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi, dia cara fikir, cara orang Hanafi ni dia bukan bermula daripada Abu Hanifah. Tetapi sebenarnya tak tengok siapa tok guru Abu Hanifah. Atta bin Abi Rabah. Siapa tok guru Atta? Ibn Mas'ud. Siapa tok guru Ibn Mas'ud? Sayyidina Umar. Dia mula daripada sana lagi sebenarnya. Sebab tu kalau kita belajar bab khilaf di kalangan sahabat, kita nampak aliran mazhab sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni dia berbeza cara fikir dia. Sebab tu ada sahabat-sahabat ni ada benda-benda yang mereka tak sama pandangan mereka. Jadi anak murid mereka di kalangan tabi'in bawa aliran mereka, turunkan pula kepada tabi'in yang akhirnya membentuk mazhab-mazhab tertentu. Jadi antara mazhab yang 4 yang saya sebutkan tadi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi ni, Abu Hanifah ni, dia terkenal sebagai mazhab Ahlul Ra'yi dipanggil. Mazhab orang yang kuat guna otak. Lalu ada orang yang tak setuju dengan mazhab Abu Hanifah, dia kata mazhab Hanafi ni dia tak guna dalil, dia guna otak. Tak betul. Bukan kata mazhab Hanafi tak guna dalil. Mazhab Hanafi guna dalil. Tetapi dalam bab kefahaman, mereka ni kumpulan yang mempunyai keupayaan pemikiran yang cukup tinggi. Cara kefahaman mereka cukup tinggi. Bila tengok tok guru mereka, sampai ke mana? Sampai ke Sayyidina Umar. Rupanya sampai ke Sayyidina Umar. Dan di kalangan sahabat-sahabat, Sayyidina Umar ni antara orang yang mempunyai akal fikiran yang cukup mantap. Dan banyak ayat Quran turun setelah Sayyidina Umar bagi cadangan. Bukan maknanya Allah Ta'ala ikut Sayyidina Umar, dah. Tapi Sayyidina Umar bagi pandangan yang bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu panjang pula kalau kita nak bincang tu. Yang tu saya bincangkan di Masjid Abu Bakar. Tu pun tak mula ni kuliah sana. Sebab saya dah baca sana fiqh siasah Khulafa Ar-Rashidin. Kitab pertama Sayyidina Abu Bakar dah khatam. Sekarang ni kitab kedua Sayyidina Umar, tengah-tengah tak habis lagi. Tu tengah-tengah baca. Tengah-tengah baca sakit, berhenti kejap. Tak sambung lagi. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu Nabi pun bergerak semula balik semula ke kemah tadi, dekat Namirah tadi. Yang ni ada masjid, orang buat masjid besar, Masjid Namirah, masjid guna setahun sekali tu. Di situlah dulunya Nabi berkhemah. Dan Nabi duduk di situ. Nabi duduk di situ bermunajat kepada Allah. Nabi tak peduli siapa-siapa. Nabi berkhulwah. Orang Melayu panggil berkhalwat. Nabi berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Asalnya khulwah. Nabi bersendirian dengan Allah Ta'ala, bermunajat, berdoa, berzikir daripada tengah hari itu sampai ke petang, sampai tenggelam matahari. Bersungguhnya Nabi bermunajat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat aku. Ya Allah, ampunkanlah umat aku. Ya Allah, masukkanlah umat aku dalam syurga. Tak tahulah apa benda yang Nabi baca. Tuan-tuan bayangkan, katalah semayang tadi mungkin ambil masa 1 jam ke, dah jamak dan qasar. Tidak pasal jamak, Nabi jamak, jamak takdim tadi. Kemudian lepas daripada tu Nabi terus duduk dalam kemah tu sampai ke petang, sampai terbenam matahari. Lepas terbenam matahari barulah Nabi bangun, menunggang semula untanya menuju ke Muzdalifah. Dan orang yang paling rapat dengan Nabi ikut belakangnya Usamah bin Zaid, cucu angkat kesayangan baginda. Rapat dia ikut Nabi. Bila tengok Usamah rapat follow Nabi, orang lain pun pakat rapat. Nabi kata janganlah buat kalut gitu.
jalan slow-slow, ya. Maka mereka pun jalan slow-slow sampailah ke Masy'aril Haram, ya, ataupun Muzdalifah. Bila sampai di sana, Nabi memimpin sembahyang Maghrib dan Isyak secara jamak takhir, sembahyang dalam waktu Isyak. Sebab perjalanan tadi, ya, jalan slow-slow tadi mungkin agak lambat juga. Mula jalan tadi pun dah masuk Maghrib dah. Mestilah habis Maghrib tengah jalan. Jadi sampai di Muzdalifah dah masuk Isyak dah. Maka semayang di situ dan Nabi tidur di Muzdalifah, ya. Pagi besoknya sebelum terbit matahari, Nabi dah bergerak ke Mina untuk melontar jamrah Al-Aqabah, Jamratul Kubra. Dan bila sampai di jamrah, matahari tak terbit lagi. Dekat je Muzdalifah dengan Mina ni tak jauh. Jadi bila sampai di Jamratul Aqabah tu, matahari belum terbit. Jadi Nabi kata tunggu dulu sampailah matahari terbit, baru mereka melontar jamrah, ya. Tetapi bukan larangan untuk kita melontar sebelum terbitnya matahari. Sebab Sayyidatuna Saudah, isteri Nabi SAW, dia nak melontar sebelum terbit matahari. Nabi izinkan, boleh. Boleh saja. Maka selepas daripada melontar itu, Nabi pergi sembelih korban. Berapa ekor sembelih korban? Masjidnya berapa ekor? 2 unta. Unta lah. Unta leher pendek. Nabi sembelih unta 100 ekor. Padatlah 100,000 tu kan. Seekor boleh makan 1,000 lah kot agaknya, ya. 100 ekor unta, Nabi sendiri sembelih 63. Sayyidina Ali sembelih 37. Cukup 100 ekor. 2 orang je dekat sembelih. 100 ekor 2 orang. Saya tak daya sembelih 40 ekor. Saya pernah sembelih banyaknya, ada pernah sekali dalam 9 ekor kot. 9 ekor, 10 ekor gitulah. Dia ada beberapa belas ekor. Hal lain bagi kawan lain lah, tak daya lah. Nabi boleh sembelih 63 ekor. Sayyidina Ali sembelih 37 ekor. Dan dimasak dagingnya, Nabi makan dagingnya dan Nabi hirup kuahnya. Tu pun nak sebut ke Ustaz? Ya, sebut. Sebab dalam riwayat tu ada sebut begitu. Nabi makan dagingnya dan Nabi menghirup kuahnya. Takut ada pula nanti orang kata korban tak boleh makan. Boleh makan, ambil berkat lah. Tapi janganlah nak banyak. Ini maksud saya tadi, asal tadi saya baca satu tulisan. Sian orang tu, dia tak puas hati, dia masuk korban, dia dapat daging sikit. Sian dia. Pasal apa? Memang niat dia nak ambil daging lah, macam mana kan? Tapi sebelum dia masuk tu, patutnya dia kena tahu dulu apa syarat penganjur ni. Contohnya masjid ni mesti dia buat syarat dia. Syaratnya siapa yang nak masuk di sini, bayarannya sekian-sekian. Bayaran ni meliputi pengurusan, meliputi TO gitu gini dah. Kemudian dagingnya pula syaratnya kita agihkan sekian banyak. Tuan punya korban kita bagi berapa kilo. Dia kan masing-masing orang buat syarat gitu kan. Jadi sebelum awak masuk tu, awak kena tahu dululah. Kita kena tahu dulu. Jangan dah sudah sebelah ngapa saya dapat sikit. Yang pertama sekali, kita korban nak beri ke orang. Makan tadi sekadarnya. Untuk kita makan sekadarnya, ya. Untuk ambil berkat daripada daging berkenaan. Ni nak sampai 7-8 kilo dia seorang. Ni bahagian saya, dia kata. Yalah bahagian awak. Dah tu kalau nak buat sendirilah. Yang masuk grup masjid buat benda. Tak payahlah masuk grup-grup ni. Buat sendirilah, sembelih sendiri. Buat macam orang Pakistan. Tuan-tuan, saya duduk di Karachi dulu. Mula-mula sampai tu duduk 2-3 hari masuk raya haji. Kita pun pelik lah tengok orang sana kan. Orang sana mereka korban adik-beradik, korban dalam rumah sendiri. Rumah mereka dia tidak pagar, dia tembok. Jadi kita lalu kat jalan tu, kita tak nampak apa berlaku dalam. Sebab mereka tak pakai pagar, mereka pakai tembok. Jadi bila kita lalu je, kita nampak darah keluar. Syong mengalir. Oh, ada korban. Setiap rumah ada sembelih. Itu hebat orang Karachi ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka Nabi SAW sembelih korban. Sesudah sembelih korban, Nabi cukur kepala. Ikut rentetan dalam sirah tu macam tu.
Kalau kita fikir Nabi cukur kepala dulu ke baru sembelih. Dah, dalam saya baca dalam sumber sirah, dalam beberapa riwayat menyatakan rentetan Nabi itu, Nabi melontar, lepas melontar Nabi sembelih, lepas sembelih Nabi bercukur, tahlul. Dan tu tak boleh tahlul sebelum sembelih. Boleh, cuma nak cerita hak Nabi buat tu gitu. Yang Nabi buat dulu gitu. Kemudian sesudah itu Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah di Arafah. Semalam dah khutbah dah. Hari ini hari yang ke-10 khutbah lagi di Mina. Tapi khutbah kali ini duduk atas belakang unta. Orang duduk ramai, duduk keliling Nabi. Nabi duduk di atas belakang unta dan menyampaikan khutbah, mengulangi lagi apa yang disebut di padang Arafah dan ditambah 1-2 perkara yang lain. Ya. Kemudian sesudah itu Nabi pun bergerak ke Mekah. Untuk apa? Untuk tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, balik semula ke Mina untuk mabit di Mina 3 hari dan juga melontar hari 11, hari 12 dan hari ke-13. Ya. Dan turun ayat Al-Quran, ya. Turun ayat Al-Quran, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Siapa yang nak balik awal lepas 2 hari tu boleh balik. Siapa nak sempurnakan sampai hari yang ketiga boleh. Jadi ini kata ulama, benda ni keharusan, bukan kata afdal 3 sampai hari 13, ya, ataupun afdal hari ke-12 dah, ya. Boleh. Ini rukhsah yang Allah Ta'ala bagi. Siapa faman ta'ajjala, siapa yang nak bersegera meninggalkan Mina pada hari yang ke-12, dia nak melontar hanya 2 hari itu saja, hari ke-11, hari ke-12, ya. Lepas hari ke-12 dia kena keluar. Boleh. Ataupun dia tak nak, dia nak tunggu sampai hari ke-13 pun boleh. Yang Nabi buat sampai hari ke-13. Lepas hari ke-13 Nabi melontar pagi, ya. Lepas melontar terus Nabi keluar dan Nabi balik ke Mekah, ya. Nabi sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Lepas Isyak Nabi baring sekejap, ya. Nak kata tidur ayam lah. Orang Melayu panggil tidur ayam. Nabi berehat sekejap. Kemudian Nabi bangun pula tengah malam. Nabi pergi semula ke Masjidil Haram. Nabi tawaf wada dan balik. Kita duduk 40 hari shopping ni. Duit tak cukup, suruh anak kirim masuk akaun. Nabi ambil hanya 9 hari saja, daripada 4 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Malam tu balik. Jadi Nabi duduk di Mekah tak lama, hanya 9 hari. Tempoh perjalanan lagi panjang daripada tempoh Nabi duduk di Mekah. Perjalanan 8 hari dah. 8, 16 kan? 16 hari. Dalam perjalanan 16 hari duduk di Mekah 9 hari saja. Itulah, ya, haji Nabi SAW. Dan sepanjang menunaikan haji ini, antara benda yang paling banyak Nabi duk sebut, Nabi ulang-ulangkan apa dia? Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku, tengoklah sungguh-sungguh aku buat macam mana ni. Sebab aku tak tahu tahun depan umur aku ada ke tidak lagi untuk aku buat haji, aku tak tahu. Nabi bagi isyarat bahawasanya dia akan wafat, ya, bahawasanya haji itu adalah haji terakhir. Jadi kamu tengok betul-betul aku buat haji ni macam mana. Maka sebab tu haji itu para sahabat pakat tengok. Semua sahabat nak kerumun dekat Nabi. Tuan-tuan bayang 100,000 orang, semua pakat nak tengok Nabi tawaf macam mana, Nabi sa'i macam mana, Nabi melontar macam mana, ya. Jadi sebab tu Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku. Kalau bab ibadat yang lain tak ada masalah, tiap-tiap tahun boleh tengok Nabi buat macam mana. Semayang sehari 5 sampai 5 kali, boleh tengok Nabi semayang macam mana kan. Tapi haji sekali tu je lah, ya. Maka sebab tu para sahabat tidak melepaskan peluang, ya, untuk menyertai haji Rasulullah SAW. Kemudian setelah pulang,
Itu bulan apa tuan-tuan? Bulan Zulhijjah. 13 Zulhijjah, ya, campur 8 hari, ya, dalam perjalanan sampailah ke Madinah. Duk tak lama Nabi pun jatuh sakit. Masuk tahun baru kan, tahun yang ke-11, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia. Habis situ. Maknanya betul sangatlah jadual yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk menunaikan ibadah haji itu pada ujung tahun yang ke-10 Hijriah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikitlah saya menyentuh berkaitan dengan haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sentuh sikit setakat masa yang ada, iaitu berkaitan dengan sambungan berkaitan dengan qisas. Saya ulang balik semula. Qisas ini salah satu daripada hukum Allah, ya, termasuk hudud ketetapan daripada Allah. Qisas ketetapan daripada Allah. Adapun takzir itu keringanan yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kepada manusia untuk menggubal ataupun, ya, mencipta undang-undang untuk menghukum manusia yang melakukan kesalahan yang tidak sampai ke tahap hudud dan qisas. Hudud kita dah bincang habis, ya. Kemudian qisas ini pula iaitu berkaitan dengan tubuh badan manusia, khususnya nyawa lah, ya. Bila kita melakukan sesuatu yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia, maka hukum qisas akan perlu dijatuhkan, ya. Begitu juga dengan kecederaan, ya. Kecederaan ini kita masuk lagi, kita baru masuk qisas pasal berkaitan dengan, ya, pembunuhan. Dan dalam mazhab Syafi'i, bab bunuh ni dia terbahagi kepada 3. Ya, bunuh ni terbahagi kepada 3. Yang pertama dipanggil qatlul amdi, bunuh dengan sengaja. Ya, bunuh dengan sengaja ni, pertama dia tengok kepada niat, yang kedua tengok kepada senjata yang digunakan ataupun perbuatan yang dia buat. Itu memang, kalau kita kata ngapa awak buat gitu, memang saya nak bunuh dia, itu sengaja tu. Guna pula senjatanya apa? Pistol. Pistol kan mana bagi mati orang. Jadi yang dia tala ke siapa? Tala ke orang yang dia nak bunuh. Maka itu dipanggil bunuh dengan sengaja, qatlul amdi. Yang kedua dinamakan qatlu shibhul amdi. Qatlu shibhul amdi, bunuh serupa sengaja. Bukan tak sengaja. Tak sengaja hak ketiga. Yang pertama bunuh dengan sengaja, yang kedua bunuh serupa sengaja, yang ketiga baru bunuh tidak sengaja. Dipanggil qatlul khata'. Kalau qatlul khata' tu bunuh yang tak sengaja. Bunuh tak sengaja ni, dia nak tembak tupai, tiba-tiba terkena orang atas pokok, dia tak tahu ada orang. Dan yang paling banyak zaman sekarang ni apa dia? Kes kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya, saya rasalah wallahualam, boleh kata 99% kemalangan yang membabitkan kematian ini bukan sengaja. Memang orang tak sengaja. Mana ada, kecuali memang dia nak bunuh tu, memang penjenayah tu, tapi dia kena buat persiapan pada kenderaan dia dah. Depan tu kena bawa besi ke benda ke, badan dia kena ikat macam mana ke, masa nak langgar nak bagi mati orang ni. Saya rasa mungkin 1% lah daripada kes-kes kemalangan yang membabitkan kematian. Yang lain-lain itu semuanya bukan sengaja. Saya rasa bukan sengaja. Maka dalam Islam macam mana penyelesaian dia? Penyelesaian dia ialah kita tengok macam mana hukuman yang perlu dijatuhkan mengikut kategori membunuh dengan tidak sengaja. Ada panjang cara. Yang pertama tadi membunuh dengan sengaja, ya, membunuh dengan
dengan sengaja melakukan pembunuhan ke atas orang lain secara kejam, menggunakan suatu alat yang biasanya boleh mematikan, misalnya dengan menggunakan pisau, parang, pedang, pistol, senapang, panah, dan lain-lain, ya. Batu ataupun dilempar daripada atas bangunan ke, itu memang bunuh dengan sengaja. Yang kedua tadi keliru lah, bunuh serupa sengaja. Ni sebelum kita baca dah, saya ulang je ni. Tak tahu tuan-tuan ingat dah. Bunuh yang serupa sengaja ni, dia memang sengaja, tetapi dia tidak menggunakan alat yang kebiasaannya mematikan. Dia tak guna parang, dia guna benda pisau jilid umpamanya kan. Dia guna rantai kayu. Dia ambil rantai kayu, memang dia nak marah kawan ni. Dia ambil rantai kayu pula, kayu mati. Tu dia. Dalam hati macam mana? Dalam hati memang dia nak bunuh, tapi pada adatnya biasa pukul dengan rantai kayu, maka mati dah. Jadi disebutkan ini pembunuhan yang serupa sengaja ialah seorang yang melakukan pembunuhan ke atas orang lain dengan sengaja. Dengan sengaja juga, tetapi menggunakan sesuatu alat yang biasanya tidak boleh mematikan. Misalnya dipukulnya dengan batu yang ringan atau dengan tongkat yang kecil. Tongkat ni guna mati tak? Tongkat ni? Baik, kita try seorang. InsyaAllah. Misalnya dipukulnya dengan batu yang ringan atau dengan tongkat yang kecil, atau ditumbuknya dengan tangannya tidak berturut-turut. Ditumbuk sekali, tak hati biasa tumbuk sekali. Ataupun ditumbuk 3 kali, tapi tumbuk sekejap, 5-6 minit kan, tumbuk lagi sekali. Lepas 10 minit kan, tumbuk lagi sekali. Biasanya tak mati, tapi kali itu nak jadi ceritanya mati. Maka ini orang panggil membunuh serupa sengaja, ya. Syibhul amdi dipanggil, syibhul amdi, ya. Yang tak sengaja tadi, yang tu qatlul khata, ya, qatlul khata. Baik. Ada kes disebut sini, jika pukulan itu di tempat yang boleh mematikan, atau orang yang dipukul itu kecil atau sakit yang biasanya pukulan seperti itu boleh mematikan, atau pukulan itu kuat, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja. Walaupun kita kata kita bantai dengan ranting kayu je, iyalah ranting kayu, tapi budak baru 3 hari lahir mati budak, walaupun dengan ranting kayu. Itu dipanggil sengaja, qatlul amdi, bukan syibhul amdi, ya. Baik. Jika pukulan itu menggunakan tongkat yang ringan atau batu yang kecil yang hanya sekali pukulan atau 2 kali pukul, lalu mati disebabkan pukulan itu, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang serupa sengaja, qatlu syibhul amdi, kerana pembunuhan itu berlaku di antara sengaja dan tersalah. Niatnya sengaja, tapi tersalah cara, tapi mati, maka serupa sengaja. Di mana pukulan itu disengajakan, dan pembunuhan itu tidak disengaja, dan kematian itu pula adalah secara tak dijangka, kebetulan, ya. Baik. Pembunuhan yang bukan semata-mata sengaja dan bukan pula semata-mata tersalah, yang diistilahkan dalam undang-undang jenayah syariah pembunuhan yang serupa dengan sengaja, qatlu syibhul amdi, tidak wajib dikenakan hukum qisas ke atas pembunuh itu, malah wajib dikenakan ke atasnya diat mughallazah.
Dia mughalazah macam mana? Gaya babi. Mughalazah mughalazah ni bukan babi ya tuan. Mughalazah ni maknanya berat. Diat yang berat, diat yang mahal. Ya, kita tak masuk lagi dalam bab diat ni ya. Cuma nak ceritanya diat ni dia ada diat mughalazah, ada diat mukhaffafah. Diat yang berat, diat yang ringan. Ya. Diat yang mughalazah ni kena kepada syibhul amdi, orang yang serupa sengaja. Dia memang niat nak bunuh tapi dia silap cara, dia buat dengan cara yang ringan, tiba-tiba mati tak dijangka, maka orang ni tak kena qisas. Ya. Dia kena diat mughalazah. Diat mughalazah iaitu dia bayar dengan nilai, kalau zaman dulu 100 ekor unta ya, 100 ekor unta tu 33 unta unta sedang begini-begini, 33 unta macam ni sifat dia, dan 34 unta bunting, unta bunting ya. Jadi jumlah 100 ekor ya. Kalau diat mukhaffafah 100 ekor juga tapi tak ada unta yang bunting, semua unta slim ke, tak ada unta bunting. Bila kata unta bunting ni maknanya untung lagi lah kan, dia dapat dua lagi, duduk tak lama beranak pula kan. Jadi nilai dia lain. Maka yang mengikut nilai yang hari ni saya pun tak tengok untuk kuliah malam ni. Kena tengok semula lah dia berapa kadar dia yang difatwakan untuk zaman sekarang. Zaman sekarang ni dia pakai duit. Maka berapa nilai duit dia, yang tu adalah ya, kita kena rujuklah dalam pandangan-pandangan ulama semasa ni. Baik, ada pun qatlul amdi, bunuh dengan sengaja, yang tu memang kena qisas. Kena qisas ya. Atau kemaafan daripada waris orang yang dibunuh, dan dia kena bayar dia lah. Dia kena bayar. Kalau dimaafkan, dia kena bayar. Baik. Hukuman qisas dan kemaafan dari waris ni ya. Kemaafan ni maaf ni daripada siapa? Lembaga pengampunan. Bukan, waris apa? Waris si mati. Begitu juga yang kata bayar diat tu, bukan bayar kepada kerajaan, bayar kepada waris. Itu dia. Yang undang-undang yang banyak-banyak sekarang ni, atas dunia ni, tak kira negara mana pun, bila kata denda, biasanya denda tu kepada kerajaan. Macam kes rogol ya, ada peruntukan yang kena bayar ganti rugi kepada mangsa tadi. Maka kalau ikut hukum Islam, orang mangsa rogol ni dia dapat bayaran. Tapi denda-denda yang ada kat dunia ni, yang orang buat ni, semua tak dapat kepada si mati tadi ataupun mangsa. Maka sebab tu kita sarankan kepada pihak yang berkuasa, kalaulah tak sampai lagi ke tahap nak laksanakan hudud, qisas dan sebagainya, cubalah ya, gubal undang-undang berkaitan dengan diat. Sekurang-kurangnya kalau berlaku kes kemalangan maut, kemalangan jalan raya membabitkan kematian, maka anak-anak yatim yang tinggal, yang ayah mati tengah jalan tadi, kurang-kurangnya terbela lah ya, ada bayaran yang mereka dapat. Hari ni yang bayaran yang kesalahan jalan raya ni semua kerajaan dapat. Mana dapat kepada orang, kepada mangsa tak dapat apa. Walaupun ternyata orang yang melanggar itu salah, pasal apa? Pasal dia mabuk. Mabuk tu satu bakah demi narak. Betul langgar orang, betul mati pula. Jadi sepatutnya kalaulah dilaksanakan undang-undang berkaitan dengan diat ini, keluarga mangsa yang mati tadi ni ya, boleh tuntut di mahkamah, ataupun bukan tuntut lah. Kalau tuntut ni kira sivil ya.
bukan tuntutan daripada mangsa, tapi kerajaan ataupun pihak berkuasa sendiri yang menghukum si pesalah tadi supaya dia membayar diat kepada keluarga si mak. Gitu. Bukan dengan tuntutan daripada keluarga itu sendiri. Kerajaan sendiri, pihak berkuasa sendiri, JPJ sendiri, pihak berkuasa bawa kepada dakwa raya, dakwa orang ini, dan sabit kesalahan dia kena bayar diat ikut kategori berapa diat mukhaffafah. Tak apalah, kita tak katalah mughallazah sebab dia bukan nak bunuh, dia mabuk, diat qatlul khata. Bila qatlul khata, diatnya diat mukhaffafah. Siapa yang counter yang tak bunting lah, tak payah kira bunting. Itu pun sahih lah, tuan nak bayar. Tapi maknanya sekurang-kurangnya terbela lah, anak-anak yatim yang menjadi mangsa kepada kemalangan maut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Sebagai kuliah, kata aku kuliah nak test lama tak kerja. Saya pun tak pasti boleh ataupun tak boleh kuliah malam ni. Bila Tok Imam tanya boleh tak Ustaz 30 bulan, tak apalah, bubuhlah dulu nama saya sampai masa nanti kalau saya tak larat saya akan bawa Ustaz boleh datang. Tapi saya usahakan juga anak saya bawa, alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita berkongsi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.